Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Hobi Cikgu Hassan. Dan jangan lupa subscribe dan share. Okey. Baiklah, kita akan mengajar matematik tahun 4 sekolah kebangsaan. Okey. Satu, kenal nombor dan tulis. Okey, nombor dan operasi. Pada tahun 4 kita akan belajar puluh ribu. Okey. Kita tengok contoh dia. Okey. Okey, untuk tahun 4 ni kita akan ada 5 angka kita akan belajar, iaitu sah, puluh, ratus dan ribu. Dan puluh ribu untuk tahun ni lah. Okey, kalau ini dia bagi contoh dia 13,701. Untuk tahun 4 ni, kalau dia 10,000 ni kan, sebab dia 10,000, jadi dia akan buang ribu ni. Maksudnya ini adalah, satu ni ada, 3 ni ada, 7 ni ada, 0 ni ada, 1 ni ada. Tapi perkataan ribu ni dia akan buang, dia terus ambil kat sini 10,000. Dia tak ada nak ambil 13,000 ataupun 11,000 ataupun 1,000 tu memang 1,000 lah. Itu 10,000, 3,701. Betul tak? Dia terus 13,000. Okey. Kalau nombor biasa, nombor 2, 3, 4, 5 biasa, macam biasa lah. Kalau 800,673. Okey, jatuh. 13,701. 200,004. Okey. Kalau dia semua kosong, kita letak je 200,000. Tapi dalam soalan mungkin tak ada yang dia kosong, 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 lepas tu bawah nombor depan ni tu kosong, tak ada. Kalau ni nak 10,000 memang depan ni bernombor, tak ada 0, 2, 8, 3, 1, tak ada. Okey. Tu sangat senang, mesti korang pun dah faham. Kalau tengok baca sendiri mungkin dah faham. Tak cikgu pun okey. Okey, kalau macam ni, kita akan sebut dia 2004. 200,000. Okey, kalau macam ni salah kan. 2004. Ni 20,004. Okey. Yang ada silap. Kalau periksa tu, perhatikan dia betul-betul. Lepas tu, okey. Ini macam biasa lah kan. Okey. Muka surat 4. Terukur nombor. Kalau terukur nombor ni, okey, apa? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengesahkan sebanyak 62,307 tiket pahlawan itu sudah pun terjual. Okey. Dekat sini. Apakah nilai tepat dan nilai digit bagi nombor 62307? Okey, kena hafal ni. Kalau nilai tempat dia, kalau digit ni, okey, kalau nombor kan dia ada, okey, kalau tahun ni belajar